Ini antara perkara-perkara menarik yang ada dalam ruang kabin IMAX 7 PHEV. Pertama, korang boleh pilih interior dia sama ada warna putih macam ni ataupun warna kelabu gelap. Kedua, dia ada 30 tempat letak barang. Dekat belakang, dekat tengah, sini, glove box dan dekat panel pintu. Ketiga, skrin infotainment ni bersaiz 15.6. Memang laju, korang tak payah risau sebab dia guna automotive grade punya chip. Yang keempat, kereta ni guna sistem bunyi Fly Me Sound. Ada 14 speaker, sini ada, dekat headrest pun ada. Seterusnya, kereta ni ada ambient light dengan 256 pilihan warna. Nampak mewah. Kereta ni ada ruang kargo yang sangat besar. Kalau kerusi ni dibandingkan, dia punya kapasiti lebih 2000 liter. Kau nak baring, kau nak buka puasa pun boleh. Semua ciri ni korang boleh dapat pada harga cuma RM120,000 sebab ini adalah varian pertengahan, varian premium. Aku rasa yang ni pun lebih pada cukup.